Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat shore, dekat Pulau Ubin. Apa ni Din cakap, sini kita akan terus ke Kubur Cina lah. Dia lah. Oh, map show sini lah. Ya. So pada tahun 1970-an, kisah ini menjadi lebih terkenal apabila seorang pemuda yang bermalam di sana mendakwa telah diserang oleh wanita berkebaya merah. Man? Oh Man, ada kubur. Oh alah, ada lah. Ada so many children. Dalam ada lagi. Ada? Mana? Dalam ada lagi. Banyak kubur kanak-kanak di kubur Kampung Melayu Pulau Ubin seperti di kawasan Jalan Jelutong sering dikaitkan dengan kadar kematian tinggi akibat penyakit berjangkit seperti malaria atau demam panas. Ada kubur tau. Kan? Rasa macam bau mi goreng mamak ni. Ada orang, setengah orang cakap kalau macam kat dalam hutan, bau orang masak, bunian. Aku dah lama cari makan dengan suara aku. Kena kecam, kena hina, semua aku dah rasa. Tapi aku tetap bangkit sebab kalau jatuh, sakit weh. Dulu buat podcast, sekarang aku buat vodcast. Cuma kali ni, aku tak duduk diam depan mic je. Aku ubah konsep. Aku jalan dari Singapura ke Malaysia sampai Indonesia. Nak cari cerita yang terpendam, kisah lama yang mungkin kita lupa dan kisah baru yang kita tak pernah tahu. Ini bukan vlog biasa. Ini tempat real jumpa raw. Kat sini, kita hidup tak ada skrip, tak ada tapis dan kadang-kadang tak ada otak. Selamat datang ke Double R Unscripted. Okay guys, welcome back to RR.Unscripted. Thank you, jangan lupa subscribe to our YouTube channel RR.Unscripted. Follow our socials, Instagram, TikTok, RR.Unscripted. Okay, so last content kita pergi German Shrine bro German Shrine. And aku tak tahu kenapa, tapi it seems like our community memang suka benda-benda seram-seram ni. Tapi for your info, kita pergi sana bukan untuk cari hantu. Okay, aku dah nampak ada orang kecam, Z, kalau kau jalan tempat-tempat gini, kalau kau nak nampak benda-benda macam gini, kau tak boleh bising. Aku bising. Jadi aku tak boleh diam lah. Okay, so just for your info, kita kat sini bukan untuk cari hantu, tapi untuk bawa korang mempunyai pengalaman macam mana ataupun apa yang berlaku dekat sana lah. But this time round, okay, this is probably going to be the last content yang aku akan bikin untuk malam-malam gelap-gelap macam ni. Like what I say, pergi sana bukan untuk uji nyali, bukan untuk cari hantu. So sekarang ni kita tengah nak pergi Pulau Ubin. Kita difahamkan sana tak ada orang, cuma ada ranger je. So kita akan tengok, kita akan ziarah dua kubur Melayu dengan kubur Cina bro. Ya betul. Kenapa kita ziarah kubur? Bukan kita nak pergi melawat, tapi nak tengok apa yang dekat sana lah bro guys. Okay, kalau ada rumah-rumah kosong ke, rumah yang angker, mungkin kita akan masuk. Tapi pada kali ini guys, okay, by the way this podcast is brought to you by Debt8. Okay, kalau korang ada masalah hutang ke, korang ada tak boleh bayar credit card ke, personal loan ke, ataupun you are facing problem with licensed money lenders, you can contact Debt8 at this number 93821253 93821253. Okay, ada masalah apa-apa, kalau korang ada masalah bank, tak boleh bayar credit card, tak boleh bayar personal loan, tak boleh bayar licensed money lender, tak boleh bayar dan tak payah bayar. Tak payah bayar, trust me. Just need to set appointment with us and we will advise you on how to settle your debts. Okay, yang masalah hutang korang. By the way, hari ni aku bukan seorang. Aku dengan Fish On macam biasa. Kalau korang nak pancing ke apa, korang boleh contact dia. Okay, Fish On je kan, fishon.sg. Okay, biasa Mahi, macam biasa, my camera guy, and dia ada bawa dia punya sidekick. Siapa nama dia bro? Karim. Pun dengan kita juga. And I am with one special guest. Ni dia jalan degil ni guys. Kau jangan sebarang so. Okay. Jadi dengan aku dulu sama-sama tangkis ni. Tak ada. Okay, presenting to you Zul Wahab. Macam
Zul faham. Thank you for inviting me, man. Thank you. Bro, thank you for your time to be unscripted. Pasal aku actually nampak kau dah start aktif dekat TikTok bro. Dan kau dah start buat content. Kau jalan sorang-sorang. Aku tengok kau berani lah bro. Okay. Berani juga. tak juga kadang-kadang. Yes. Jadi tadi aku nampak Zul buat live. Okay, today is Wednesday kan? Wednesday. Okay, tak, jadi Friday lah, video dia Friday. Tapi aku jumpa dia last Wednesday, aku nampak dia tengah buat live dekat gym. Tengah bikin badan bro. Bikin badan soal cutting Umur dia berapa korang tak tahu punya. Korang teka. Okay. So aku terus picit dia, cakap Zul, malam ni ikut aku pergi Pulau Ubin. Dia check G. Pas 1 jam setengah aku get back to kau. Yes. Member tu dah confirm. Betul. Betul Betul. Thank you so much Zul for your time. No worries. Okay, so sekarang ni ikut kita nak pergi macam biasa naik kayak, kita terus straight ke Pulau Ubin. By the way, ni first time aku naik kayak Oh, first time? First time. Tak, okay, kau are you okay kan? Okay, boleh. Kayak dia ada motor? Ada. Kayak dia ada. Ada motor Ada yang motor punya? Boleh. Senang nak steer bro. Okay. Nanti Nordin dia akan brief kita lah. Boleh. Can. Okay guys, thank you so much for watching. Jangan ke mana-mana. Okay, we'll be back in a while. Let's go. Jom. Tempat ni. Zul, kau masuk dulu Okay, boleh. Nanti dia settle dulu. Kau biarkan Zul. Dia kerja seorang Syul macam gini. Siap. Kau boleh? Boleh lah. Aku tak boleh Syul. Taruh Okay. handphone. Dia seorang, dia buat set up ni semua kan. Life jacket kena pakai Yes. Important. Ya Zul. Baik ya Zul. Kira kau fit tau Zul. Adalah. Fit lah Zul. Aku nampak kau lari. Kau tengah beduk Beduk reservoir. Betul lah. Tak, aku ada orang tanya aku. Pasal dia cakap, Z kau ajak Zul dalam Cafe Live Dia tanya aku. Dia cakap, kau tanya dia tengah beduk ke tak Pasal nampak kau lari macam dekat beduk. Beduk. Aku beduk reservoir. Betul lah. Ni buckle face you. Aha. Ni antena dia. Ni tekan, press and hold and talk. Okay. Boleh. Ini tu apa ni? Toki lah. Oh, dah ada toki-toki Datang kan aku ni buat. Sebab bawa pasal sikit boleh Zul. Boleh, tak kisah. Kiri, kanan. Ya. Aku bawa turun motor dulu. Okay. Roger over. Engkau kalau nak cakap, kau nak cakap over. Jadi aku tahu kau dah habis. Alamak, tengah aku tengah ada barang. Okay. Nampak, tengok. Zul Wahab, dia member tengah kayu, nampak? Ni ada tugboat tu. Oh, tu tak boleh Tapi dia jalan sebelah sana ke sebelah sini? Tak, dia akan pergi depan kita. Dia lagi laju dari kita. Oh, dia ke depan kita So, Kita kasih dia, tak akan sampai lah. The boat tu akan sampai dulu lah. kasih dia lepas dulu lah. Tak, kita jalan je. Dia lagi laju dari kita. Korang ikut aku je. Kalau dia busted, dia kasih ombak kuat macam mana? Tak, ni dia tak bawa full blast lah. Ni okey. Oh, dia tak full blast Ni dia tengah cruising. Cruising dia tak ada ombak tinggi. Kat depan kita ada 3 kelong. Correct, 3 kilo. 3 kilo memang friendly. Pancing kayak is the best. Orang very friendly lah. Dia tak kisah kalau pada dekat. Diorang welcoming Berapa kalau kita nak own kelong ni, nak kena ada berapa duit? Diorang kalau jual kelong existing one 150,000 last aku nampak. 1 ekar punya size. 150,000 Yes, 150,000. Apa kita boleh buat dengan tu kelong kalau kita ada kelong? It's a surface fish. You are supposed to keep and rear at least 1.5 ton of fish. Oh, is it? Banyak, Syul. Sure. So nak kena rear fish Boleh rear udang Udang is a small commodity and dia senang mati Jadi kalau kau nak compete kan macam susah Kau nak kena jalankan udang tu cepat Oh, So it doesn't make sense kau sini. Kalau air kotor banyak mati, kau rugi banyak ya betul-betul juga. Udang is require cool water, tak boleh panas, macam-macam benda Because aku tengah fikir, macam to those of you who are watching this video, aku tengah fikir,
Macam dekat Lau Pasat kan, diorang kan jual udang kan. Siapa supplier diorang Itu tiger prawn. Dia bukan kat laut. Dia pakai macam either pond, surface pond, atau dia pakai kat dalam apa, factory kind lah. Oh, tiger prawn Yes, tiger prawn. Orang tak buat kat laut. So sini sampai Ubin agak berapa minit ni? Less than 30 minutes like that. I see. Dah jauh, kita belakang. Kita baru jauh dah. Terima kasih sekali lagi kepada Zul Awab Last minute planning, member dekat gym. Terus on. Tak rebut tadi, tapi dah okey. Tapi dekat sebelah sana ada kubur Melayu juga tak? Cik Jawa punya kubur dia lagi lama dan dia lagi susah nak nampak. I see. Yang apa, kampung Surau is more visible. Oh, Kampung Surau. Aku rasa aku pernah pergi Surau tu dulu. Dulu aku ikut program masjid lah bro. Dan kita kena camping kat Pulau Ubin. Ya, it's a quite well known place. Aku rasa ramai akan kenal lah tempat tu lah. Tak pegang motor tu? Pegang motor je. Ya. Cardio dulu Kau fit lain bro. Kau mesti buat cardio so aku tengok. Bukan motor tarik dia, dia tarik motor. Dia tarik motor bro. Kadang-kadang aku tengok kau punya TikTok kan. Kau dah turun bawah blok kan, kau tengah nak lari kan. Dan nanti aku kan, kira bila aku nak lari Syul. Boleh lah, pelan-pelan boleh. Pasal kalau asyik pergi gym bikin badan, kau tak cardio pun dapat juga kan. Yalah, correct. Kalau tengah gini-gini, kira Coast Guard datang apa kau nak bikin ni? Itu masalah. Kau ada torchlight Zul Ada. Kau tak nak pakai ni? Aku dah tak Okay. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat shore, dekat Pulau Ubin. And Din cakap sini kita akan terus ke kubur Cina lah. Okay, macam biasa apa yang Zul cakap, kubur memang dia tak ada hal. Tapi kalau hutan, dia tak boleh gauge, kau tak boleh gauge apa yang what's coming lah. Yes, 50-50. 50-50 Okay, tapi no worries, insyaAllah. Okay, niat kita hanya untuk menjelajah Pulau Ubin. Okay, and tengok mana kita pergi. So, and bring you guys the experience of walking in Pulau Ubin around 11:30 PM sekarang dah 11:30 malam sekarang 11:30, correct. Okay. So mari kita teruskan. Let's go. So Din, jalan mana Din? Sekejap. Siap. Lampu tak pegang lampu. Pelan-pelan. Kita tak bawa air semua tak bro. Kita langgar je Kita kira dalam tak ada orang jual air, kedai buka ke? Tak ada rasio. Tak ada Value dollar. Lampu ni bawa? Nak buat lampu ni? Bawa je Boleh bawa je. Okay, bawa je. Aku tak ada lampu Ya. Jom lah. Jom. Let's go. Mari kita jalan. Aku macam banyak sangat barang. Kantung lah ni. Aku tak ada suara. Keluar kantung sini je, cangkul. Oh, macam gini Salamun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Important. Sekali. Salamun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu doa masuk hutan lah. Salamun innahu min Sulaiman Salamun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi binatang-binatang tak ni lah. Yes. Itu doa Nabi Sulaiman lah. I see. Oh, thanks for the knowledge bro. Tak ada lah. Ini pun orang yang ajar kan. Oh, yelah. Orang ajar dan kau ajar kita, kita share knowledge kan. Correct. Tengok, begini ni. Boleh. 20 minit. 20 minit pelan-pelan jalan 20 minit untuk Zul tak ada masalah. Pasal dia jogging 1 jam tu. Satu round Bedok reservoir is 5 km. Correct. Oh, 2 round 10 km. jadi kau selalu lari 5 klik. 5, 10, kadang-kadang 21. Gila babi. Itu Bedok reservoir ada banyak kes orang Yes. bunuh diri. Dia juga sana Hot spot lah kan Correct. Kalau orang lampu ni terang
Dia kalau kat hutan kan, dia punya masalah ni selalu babi hutan. Betul. Dia lain semua, aku tak ada macam ular semua still okey. Babi hutan ni ada macam dia kalau dengan anak dia kan, kita siam lah. Macam ulang kau back away dia buat hal sendiri. Correct. Babi hutan ada sikit. Dia ada anak dia je kan masalah. Apa? Babi hutan sondol apa? Dia akan sondol lah. Kau just go next to a tree je. Asal lah? Dia akan langgar pokok, kau ke tepi je. Oh. Dia jangan kena full impact. Dia full speed tu jangan Correct. kena gitu je. Ini memang pathway orang jalan ke kereta motor jalan lah. Sini orang basikal ni trail, bicycle trail. Oh. Tu Cik Jawa. Tu Cik Jawa. So sekarang ni kita nak kena jalan mungkin lebih kurang about 20 minutes. Tu pokok dia lama. Tu lah. On the right side there should be a durian plantation. Sini. On the right side. Oh, I see. Dia nama dengan tempat tu Kampung Durian juga. Kita pergi kayak kat situ, orang tak curi Siapa nak datang? Manalah tahu orang pancing-pancing ke bro. Terus terang, ni aku first time pengalaman aku jalan kat Pulau Ubin malam-malam macam ni. Tapi kau bayangkan orang yang tinggal kampung dulu bro Diorang macam tidur siang. Diorang macam Diorang tidur siang. Tidur siang ke? Betul. Diorang tak ada malam-malam begini jalan? Tak ada. Tidur siang. Okay, by the way ni aku bukan nak mulut cabul ke apa, tapi Mahi, if let's say kalau anything happen, kau just shoot lah bro. Go je. Kau go je. Kau jangan tolong kita pula. Sekali kalau apa yang berlaku kat kau, aku yang akan pegang kamera. Aku shoot kau pula. Pasal kau tahu kadang-kadang bila orang buat konten, nanti dia cakap apa tahu, why the cameraman don't help? Ya, Kan? correct. Ni disclaimer dulu, cameraman cannot help. Cameraman cannot help. Ini macam ada sungai Ni kecil. Kalau high tide air masuk. Tengok. Oh ni kalau high tide air masuk. Air masuk je. Macam dia punya mangrove lah juga ni, part of the mangrove system lah. That's why. So much life. Itu pasal lah. Orang tambak nanti habis lah game lah. Oh ni kalau tambak sini semua habis lah. Air tak boleh masuk. Betul juga. Ada reason kenapa aku pakai lampu hijau pasal nocturnal creature. Bila diorang jalan malam, mata diorang akan reflektif. So this is just a buffer. Kalau macam hijau nampak macam ada mata kan, maknanya ada binatang. Dia hijau atau merah? Hijau atau kan? merah. Kau kira very knowledgeable bro Taklah. Ami pun gitu ikut lampu je, bro. hijau atau merah pun. Yes. Kau dulu Ami Taklah. Aku civil defense. Kau sini Oh tapi ni kira memang kau buat kau own research lah. Ya, correct. Oh Sekarang pakai hijau. Google apa sekarang semua. Correct. I see. So kalau orang ingat hijau paranormal, Okay, paranormal sekejap, tak. ada aku macam nampak pada web. Pada web, yes. Pada web je apa. Orang bikin berapa hari tu orang bikin. Kau dorang bikin pada web penat-penat so kita Very bercakap. nice tengok pokok ni Si. It's all mangrove tau. Ni semua mangrove kan? Mangrove. Ni mangrove ni. So during high tide ni semua akan ada air. Yes, this is the bicycle trail. Dia lecak, orang suka main apa mountain bike lah. mountain bike sini lah. Oh high tide semua air lah. Yes. So kita ni kat mana ni sekarang ni bro? Dekat diorang panggil sensory trail. Sensory trail. I see. Weekend kau nampak uncle auntie dengan kayu kan. Jalan lah, sini, trail lah, siap, trail walking lah. So, semangat satu orang. Tapi diorang memang tinggal sini lah. Tak, macam yang sisi-sisinya orang yang kata yang Oh datang sini kira jalan-jalan. trailing lah. Tapi siang hari lah, bukan malam lah. I see. Weekend lah semua datang. Ada baju semua sama baju. Yalah. Aktiviti lah bro. Aktiviti lah. Jangan nanti korang pula aktiviti dah tua-tua aktiviti gitu pula. Dah ramai pakai baju dah ramai. Ini ada semut material ni jangan kacau ni. Nampak? Yep. Ni semut hitam ni semut api tengah-tengah ni. Sebab aku pakai token nampak. Token nampak. Oh ya tak ada juga Nampak.
Satu daun je bergerak. Oh, ya tak juga Lain nama ni. Tadi lagi dia bergerak lagi laju. Nah. Okey, Zul, kalau kau nampak apa kau boleh kita Zul Boleh. Oh, 1 tahun je bergerak Satu daun je. Tapi tu ada scientific reason dia tau. Asal Kan? Ada. Ada. Betul, ada. Betul, dia ada scientific reason Reason dia. dia. Asal pokok tu tiba-tiba gerak bila kita lalu. Tapi 1 daun je bro. Tak, dia macam the whole branch lah. Dia akan gerak macam lambai gitu. Okay, ni apa ni? Oh, ni air Dia pun mangrove juga. Ni mangrove juga Sini boat boleh masuk? Tak boleh. Dia ada gate kat depan. Nampak. Oh, dia Tengok depan kata. Ada satu benda. Nampak. Mana? Nampak ada mata. Kat mana? Tu. Oh ya, apa tu? Tu burung. Dia burung kubu. Burung kubu? Yang apa orang panggil yang Lah betul lah bro. yang apa? Burung kubu. Nampak? Dia macam sleeping kayu gitu kan. Yes, correct. Apa nama dia panggil Anak aku tahu saya semua. Oh, tu burung Very kubu. rare that bird. Correct. Nanti orang-orang paranormal, nampak ada hantu. Tapi Ada dia setan burung. ada tu. Burung. Itu burung. Sebenarnya burung. Dia macam kayu tau. Ini paranormal mau benci lah. Oh. Tapi nak buat apa? Benda tak ada kau ada kan? Nak Yalah, correct. But you get to experience to see the eyes. Yes, correct. Itu yang best dia. Apa pendapat kau Zul bila orang cakap kalau kau nampak benda-benda mistik ni, ia adalah satu rezeki? Bagi aku yes, sebab dia adalah malaikat. Okey. Dia adalah macam malaikat lah. Benda-benda yang kalau kita nampak ni lah. Tapi 99% of human being akan jadi penakut bila nampak ni benda. Dia tak akan dia apa cakap rezeki lah nampak Pontianak, rezeki lah nampak pocong, taklah. Dia tak akan cakap. Dia tak akan cakap gitu lah. I see. Bagi aku 99% akan Confirm jadi badi lah. confirm makan badi ni lah. Because aku faham, it's not easy to see this thing. Yes, Kan? correct. Ada orang cakap buka third eye lah, fourth eye lah, fifth eye lah, Ajak buka apa? Buka hijab lah. buka hijab lah. Benda yang Allah tak kurniakan kau nak bikin buat apa? Dia setting. Masuk akal juga. Aku pergi night walk ni, aku suka DP sensory. Macam tadi yang kau cakap ni sensory trail kan. Aku suka DP ni. Aku rasa kanan aku ada orang aku rasa kiri aku ada orang. Tapi bila tengok tak ada lah. So dia macam main dengan kau punya mind tu. Oh, that thrill lah. Yes, dia macam main kau punya mind. Ada ke apa ni? Biar betul siul kalau aku nampak macam mana dia macam gitu lah. Dia punya excitement lah. So kasih a bit of adrenaline rush. Tapi sebenarnya so far yang aku pergilah, nampak dengan biji mata sendiri tak ada. Tapi bunyi banyak. Itu kelekat lah. Itu kelekat. Bunyi macam like Budak nangis. Oh, itu kelekat lah. Yes. Nyonya berbual. Dekat kubur Cina tau. Nyonya berbual. Lelaki tengah berbual. Sebenarnya aku kat dalam kubur ni aku seorang. Kau rasa ada orang dementia tak? Allah. Kira orang sebab sesat lah. Mana tahu kan. So nak nampak clear cut pocong ke Pontianak ke, Susah. alhamdulillah sampai sekarang tak pernah nampak lah. Ya. Alhamdulillah lah. So aku pun tak boleh tipu orang. Aku nampak ni dia macam gini macam gitu. So susah cakap orang kalau cakap dia nampak ke apa ini semua. Nak percaya susah. tapi seperti kau cakap lah, ada orang dah buka dia punya hijab, Ya, ada orang ya. dah meditate, ada orang dah pergi apa ni sembahyang Cina lah, apalah. Kita tak tahu apa. Yalah. So kadang-kadang ada orang diturunkan saka. Betul. So nak dibang ni misteri actually susah sikit. Susah. Pasal tapi yang aku heran bila orang-orang yang buat paranormal ni, dia berjalan 5 tapak, tak sampai 10 minit jalan dah kena sampuk. Wah, dah jadi kuda, jadi loktang. Aku cakap, untung aku jalan aku jalan, ada kadang-kadang aku jalan dengan anak aku jalan dengan kawan-kawan aku. Tak ada pun kita kena sampuk ke apa ke. Pasal diorang cakap, kita memanggil. Kau pergi sana kau nak memanggil buat apa? Orang nak have fun. Orang nak have fun. Tapi cara kau buat ni dah Sorry. Cari masalah. cari masalah. Habis tu at the end of the day
Kau cakap oh dia ni kena sampuk, kena gitu, kena gini. Menyusahkan orang. Yes. So bagi aku jangan lah. Kalau benda tak ada jangan ada-adakan. Jangan ada dekat dah. Benda kau tak kacau pun kau tak walak. Kacau-kacau lah bak. Correct. Tu aku punya ni lah. Yang selama ni aku jalan night walk So Pokok apa ni? Tengok sini semua. Lain pokok dia. pokok apa dia? Tak tahu lah pokok apa. Kau tu macam nak check? Ya, kita dah check Google Google. Google. Sekejap Ni macam orang tanam Tu nampak tu belakang tu kan? Open camera. Kelapa ada. Macam orang tanam lah. Oh, nyamuk banyak. Oi, nyamuk banyak. The image appears to show a type of ginger plant. Ginger pula. Ya, ginger plant. Also known as Thai ginger or Alpinia galanga. Map dia. Ini pokok ginger. Ini ada rumah sana ni. Ha. Ni kat mana ni? Tengok. You are here. So nak pergi kubur dia, nak kena jalan siap. Oh, ke sana. Dia nak tembus bashing lah, tapi ni lagi senang lah. Kita daripada sini tadi. Yalah, correct. Sini, kita dah jalan sampai sini. Nanti kita jalan sini. Sini. Oh, okay. Dari sini, pergi sini. Terus balik. I see. So, kita tengok condition kita macam mana. Okay. Aku tu Zul Wahab memang tak ada masalah. Yalah. Pasal dia masih cardio. So, ini Ni kalau... mana? Kanan ke kiri? Ni, kanan yang pergi kubur sini. Okay. Wah, ni dah kira ni Ni dah kira road lah. Ni kan selono lah. Senonoh sikit lah. Tadi rumah apa tu Tak tahu aku. Tapi tu dia orang refurbish. Oh. Gambar yang kat dalam Google Map lagi lama. Ni lagi baru nampak dia. I see. Ni mana macam ada pondok kecil sini. Mana? Sini. Tapi tak tahu apa lah. Yang ni. Tak tahu ni apa benda. Oh, pondok ni. Bukan reban ayam ke ni? Entah. Kita nak buat kelakar tak kelakar ke? Macam water pump ah. Water pump. Macam well. Lepas perigi. Perigi tak ada ju-on Alhamdulillah. Apa dia? Tak ada ju-on Tak ada. Kalau perigi Tadi nampak yang kau cakap macam mata merah tadi burung Burung. Oh, sebab tu kau pakai lampu hijau. night jar. Night jar. Yes, Apa burung dia? Yes, correct. Oh. Night Macam jar. aku jalan pergi mana? Windsor Park. Windsor Park tak boleh masuk. Tak Tak boleh masuk 7 AM to 7 PM baru buka 7 PM ni. Tapi aku langgar. Musibut tengah uluk suluh. Spitting cobra. Dekat pokok. Taruh aku ambil cair mata pakai siul aku cakap. Musibut. Seram aku. Mata kau buta. Asal lah? Dia boleh speed. Kalau Masuk mata boleh mati sih. Bukan mati lah, buta lah. Dia ada macam stinging effect. Correct. Spitting cobra. Oh. The next 2 days keluar surat khabar, jogger nampak spitting cobra kat situ. Oh. It is common to be there. Yes. Correct. Spitting cobra Singapore ada. Dia cukang sana semua ada tu. Oh, ni pokok durian sini aku rasa. Ni ada apa betul apa ni? Ni Ni durian? let's say kalau tengah gini-gini kan. Oh, durian lah. Apa dia? Durian. Ni pokok durian sini. Ada durian tak? Ada durian tak? Actually boleh cari tau kalau ada durian ke tak. Oh. Tapi let's say kalau kita nampak durian kita makan kat sini tak kelakar. Makan durian dulu lah kat sini. Macam nak kopek, pakai apa? Itulah bro. Yang mana tahu Zul ada ilmu ke apa, dia baca-baca terus terbuka durian. Ada pisau kecil ah. Ada lah. Ada pisau kecil. Ada pisau kecil. Zul mau standby Zul ni. Dekat Windsor sama Old Thompson Road tu kan. Situ pun ada park. Situ pun seram. Yang Old Upper Thompson. Old Upper Thompson tu diorang baru bikin dekat dalam tu kan. Situ ada satu rumah tu. Itu Hainan punya kampung. Okey.
Dia ada satu rumah dah dilapidated, dah pecah. Situ seram sih. Situ seram gila. Dia punya vibe is just mengacau gila babi, man. Tam kau masuk dalam ah. Aku masuk dalam surat. Just a abandoned house, tapi pokok dah apa tu? Dah ni. Yalah. Oh, pokok dah grow. Ha, correct. Is it rumah yang macam dia nak kena naik bukit tinggi? Bukan aku nampak. Tu kau boleh masuk Dia bukit tinggi gila. Habis rumah dia sebelah kanan kan? Dia opposite Ansiang lah. Tadi kita masuk tu. Ya bro. Hang Siang Hill Itu kau try. Tu rumah tu boleh masuk? Boleh. Tapi dah kosong lah. Very big palace. I see. Look, kiri. Itu kau boleh venture bro. Itu confirm. Okey, kejap. Ni anjing liar ke anjing orang? Anjing orang. Ada orang Ada rumah ni. Kau dah tahu kita ada kat sini So, Lia dia akan kejar dulu. Dan kejar depan kau baru dia gong. Tenang hidung bro. Anjing nampaknya semua mufahum la rajiun. Yes. Betul lah. Boli dia punya hidung. Boleh di hidung. Ingat gentil dia punya hidung. Boli ya. Okey, kejap mai. Kejap. Dia tak ada apa-apa Kau kenalan aku punya gini bro Iyalah. Lagi 6 minit sampai. 6 minit boleh. Sebab ni semua ni nak pecahkan lah. Oh, nak bercakap Tu lah, road dia baik kan. Ni semua rumah orang tau. Sayang Orang nak pecah ni. Tak game lah. Yalah. Kira dia want to take over this island lah. Dia tak payah cakap siapa semua tahu lah. Nak buat kasino. Oh, kalau buat kat sini bro Tak, aku rasa OBS will take over. OBS. Yes. The whole island. Yes. Tu lah. Kau tahu anak aku OBS merepek gila Syul. Dia OBS, dia kena jalan dekat Changi. Habis malam tidur kat satu sekolah. Yalah, sekarang OBS kan. Sir. Dulu kita OBS kat sini. Sini. Kat Ubin apa? Correct. Kampung Nordin sana. Kat bawah, kat Maman sana. Kira kau pergi kampung kan? Kira nama Ubin tu. Masih lagi kita tengah berjalan guys untuk pergi tengok kebun Cina lah. Ni dah hutan lah. Dah bukan mangrove. Oh, ni dah hutan? Oh ya, dah hutan lah. Mangrove tadi Kat bawah tu. Pokok dah lain Cuma aku tengok kau Azul dulu bila orang buat paranormal ramai-ramai tau bro. Correct. Standard dia abruptly semua buat seorang bro. Yes. Macam mana boleh macam gitu macam Social media. Social Ada gift, media. ada duit. Orang kasih gift, orang kasih duit. Jadi siapa yang paling berani jalan seorang paling banyak dapat gift lah. I see. It's not about content anymore. It's about Kita cari makan lah. Yes. Tak salah apa cari makan. Correct. Pasal kau buat pun niat kau bukan cari hantu. Nak jalan je. Jalan je Nak apa? jalan je. But because you bring whoever watch Kopi Live, you bring them the experience of jalan seorang macam mana tahu. Because aku tengok kau, aku rasa selamat pasal aku kat rumah. Kau yang kat sini. Betul. Tapi aku dapat rasa seram dia bro. Correct. Dapat sah. Correct. And orang akan cakap, kau jalan 2 orang, 3 orang. Aku selalu pusing kamera. Kau tengok, aku seorang aja. Aku tak ada orang. Yang ada pun dekat luar, dekat base tengah duduk. Aku seorang aja masuk. Siul lah Zul, gila babi Cakap. Gila babi bro. Aku cakap, nak kena try Kau tak try, kau tak tahu. Kau benda salah semua kau try apa? Benda salah semua kau try apa? Asal Benda marah, mabuk semua tak nak cakap Astagfirullahaladzim. Benda macam ini kau tak nak try. Try lah. Tengok whether kau betul boleh ke tak boleh. So bagi aku memang mula aku memang penakut dah. So yang bawa aku Maren yang bawa aku. Taufik Maren. Taufik Maren yang bawa aku. So daripada situ aku start berani sikit, berani. So cakap dengan dia, Maren, aku try jalan sendiri Maren, aku punya content. Boleh? Go ahead, bikin kau punya own content. So daripada situ aku buat sendiri, aku ajak anak aku ajak kawan-kawan aku semua try. Okey, korang try jalan sendiri. Korang rasa dia punya feeling macam mana.
Kemarin punya gila bro, aku tengok dia buat live. Dia dah sampai dekat kubur tau bro. Dia main lagu, dia main Popang Mengilai lah so. Pasal lah. Aku cakap kewak dia ni mengundang saya. Tapi dia relax. Tak ada, okey. Aku pun buka lagu. Aku pun kalau duduk taruh tripod aku pun lagu buka yang lagu. macam puja-puja lah. Tak, dia tak puja. Dia Habis? tak memuja, tak apa. Dia untuk entertainment. Kalau aku taruh tripod situ, aku taruh lampu belakang, kau tengok muka aku gini, jadi bosan. Betul. Jadi bosan. Puas hati aku taruh, aku buka lagu, Lek Mayang lah, itulah. Kalau dia betul-betul lagu tu berantu ataupun lagu tu memanggil, YouTube tak akan keluar. Oh. Spotify tak akan keluar tu lagu. Ya. So kadang-kadang orang main Orang- dia ni memuja, dia ni memanggil. Sebenarnya tak ada. Tak ada ni. It's just pure entertainment. Yalah. Because kalau YouTube keluar, kalau komen tu asyik memanggil kat rumah kau dah berlambat. Itu pasal lah. Ya, maksud bro, make sense lah bro. So betul lah, it's for entertainment purposes. I Kalau see. macam aku dengan Marin, kita selalu yang akan duduk buka lagu lah. Pasal orang tengok muka kita pun tak berkenan. Betul tak? Berarti buka Kita tengok cerita wayang cerita tu pun background music pun ada Betul. yang ini apa. Sama correct. juga lah. So that's usually the idea of opening a song to entertain people, just to make the environment much more scarier. Ya. Yang pandai apa tu dulu wujud kau tu wujud dulu. Kak Cik Kak Cik Terus juga. ke Dia punya left smart bro in terms of entertainment. Correct. Dia cakap bila orang dah baca-baca, jangan off this video. Pasal at the end of the video ada Dah sampai. bacaan yang akan tutup. Oh, okay. Orang akan driving. tengok Correct. full. Dah sampai? Dia dah kat on our right. Ni. Oh sini Okay guys, kita dah sampai kat kubur Cina Ini like what I say, kita kat sini bukan nak cari hantu. Okay, just bawa korang pengalaman kubur-kubur yang sangat lama di Pulau Ubin. Ya, ada orang hantar surat ke? Nampak ada address ke? So Dah start dah. Tu dia punya kubur tu. mana? Satu dalam. Oh sini Satu macam ada ni. Macam ada mozaik. Tu dalam lagi lah. Dalam lagi Tadi aku nampak macam ada Tadi satu. Colour putih tu Ni depan macam ada rumah Apa tu nampak? Mana? Apa tu? Lalang kunyit. Ni belalang kunyit. Dia makan tak? Boleh makan. Dia kasih burung makan bagus. Ya, ada Raymond. Kejap. Mana? Tu katak kan? Raymond nama dia. Oh Raymond Raymond. Raymond nama Apa dia. kasi nama? Okey, kalau katak semua nama Raymond Kau rasa macam rumah hat-hat gini boleh masuk tak? Kalau ada pintu boleh masuk. Masuk lah. Tak ingat Nabi Salam ke tak Aku nak cek-cek kali ada orang tinggal sini Alah. Aku rasa ada orang. Macam ada orang Ada orang. Pasal masih ada peluk belanga lagi. Correct. Mana dia pergi kubur? Gigit semut je. Ada semut. Aduh, pengen gigit aku. Ada orang Kat dalam. Ada orang So dalam macam ada orang. Ni lampu on. Confirm sini kubur dia. Baju tu. Kubur dia. Ada semut nak jaga. Zul. Right side. Dia nak kena turun lagi lah. Mana? On the more to the right side. Sana Ya. Sini boleh turun ke? Rasa sebelah sana Maybe. Atas lah.
keluar balik. Kita keluar balik. Sorry ya. Sorry, paiseh. Sekejap. Mari. Ui, janganlah. Kita tanya dia kat mana? Dia mesti ada path towards the right side. Ada orang tengah sini Syul. Path lampu on. ni Ada orang. Ada kan? on the left side. Tadi kau nampak tadi betul. Tapi macam nak pergi sana. Sekejap, aku nampak ni macam boleh rentap je. Mana sini Kita dah sampai lah. Aku tak rasa lah. Mana? Aku tak rasa. Bukan sini Dia somewhere around this direction. This direction? This direction lah, betul lah. Around this direction. Tapi ini macam jalan je. Apa dia? There's no walking path. That's why. Mahi jaga Ni apa ni kat bawah dia? Ni betul pihak adventure ni Ini ke tempat dia? We are quite close. We are quite close. Getting closer. Oh. Spider web. Spider Mana? besar. Jaga Kau tahu Zul. Asyik tak langgar Syul. Spider besar Syul. Betul sini lah. Mana? Sana Nampak tu papan. Tempat jalan ke? Boleh Zul? Try. Pokok dia tebal lah. Sana mungkin boleh lah. Apa ada Zul sana? Macam tak ada boleh jalan je. Korang kena pusing sini Korang kena ke sini. Pasal pokok dah. Tempat dia lah. Oh, map show sini Ya. Boleh tak nampak lah. Tak mungkin orang dah gali dah letak tempat lain tak? Ha? Orang dah gali dah letak tempat lain tak? Tak lah, aku tak tahu lah. Tadi aku macam nak ketuk pintu dia tadi, tanya dia. Ketuk pintu rumah ni. Kena parang babi lah. Kan Nina, I sleep already lah. Dia mau takut siul. Apa ni datang malam ni. Dia pun bagi takut tau. Dia pun takut juga ya. Pelan-pelan yang mahir daripada batu tau. Boleh turun sini Tak boleh, di depan sini. Tak boleh Nanti kita try survey kat sebelah depan lah. Kalau jumpa Ada orang. tak ada lock lah. Ada orang tak? Tak ada orang. Lock lah. Tapi lampu dia on Solar panel. Solar panel lah Itu apa tu, lampu? Aku nampak juga. Macam reflection kan. Lampu lah bro. Oh bukan. Signboard. Oh, signboard tadi lah kita masuk tu. Mana kau nampak yang ada benda situ kat sini? Depan lagi Bawah. Okey, dia ada tadi Nordin cakap ada teori kan pasal kalau pokok dia punya satu daun goyang kan. Okey. Sekarang kita jauh macam. Tu. Ni kira apa teori ni? Apa ni? Ni. Situ lah. Dia ada dia punya scientific reason dia.
Orang cakap vortex lah, apa Nampak? lah. Orang mesti come out with scientific meaning. Ha, Habis kita dekat sini, habis dia stop. kan? Dia tegur je dia stop. Ha. Dia kira kan macam yang apa? Daun malu-malu lah. Oh. Ya. Mimosa. Mimosa. Ni kira kan bapak mimosa. So lah tu dah daun besar so. Sini, tadi aku nampak kat sini. Mau kita masuk ni. Bukan sana. Mana? Tu kan yang cakap. Yang tu kan. Ni. Inilah. Correct. Korek sini. Sini lah. Kat dalam. Sini tulis. Tu ada tulis-tulis tu kat pokok. Tak ke? Ni. Bukan ni. But I think dah construction lah, dah tutup. Aku nampak satu sebelah kanan. Bukan lah. Bukan eh? Bukan, ni hoarding juga. Kau tengok Zul Wahab, dia cakap apa? Hutan dia 50-50. Kat sini aku tengok dia yang nak cari-cari Zul. Taklah pasal ada kurang. Ada kita pun. Kau tengah gila babi tadi. Ada kurang aku rasa. Kirim salam lah. Luar cari tempat luar dulu Zul. Sebab tu aku rasa nak bawa dia masuk Pulau Ubin ikut unscripted. Aku tak salah orang. By the way, Zul ada podcast Holy Creek Show. Thank you lah for the shout Korang out. boleh check dekat Spotify. Senang cakap, orang cakap apa tau? Kalau tak jumpa kan, kena tak ada rezeki lah. Yalah. Sebenarnya aku ada dengar ada history pasal ni tau Zul. Pasal kubur Cina ni kan. Okey. Dan cakap dulu ada satu perempuan Cina ni. Dia ada kenal dengan satu lelaki lah. So tak salah aku parents diorang aku check Okay. Parents diorang don't agree with their relationship. Okay, relax lah. Sejarah kubur Cina. There's this Yes. di Pulau Ubin terdapat sebuah kuburan Cina lama yang dipercayai sangat berhantu. Penduduk mendakwa sering mendengar suara tangisan wanita pada waktu malam. So pada tahun 1970-an, kisah ini menjadi lebih terkenal apabila seorang pemuda yang bermalam di sana mendakwa telah diserang oleh wanita berkebaya merah yang menumpang di belakangnya. Sehingga hari ini Pulau Ubin dianggap salah satu tempat paling misteri di Singapura. So it was believed that dia ikut satu lelaki ni. Tiba-tiba dia hilang ikut satu lelaki ni. Then they find out that she was hanged dekat kubur Cina. Atas pokok ada digantung. Dia kena mati, kena bunuh ke ataupun mati bunuh diri pun kita tak tahulah. So this is the history. So I mean orang pernah kes ni dah lama, dah bersilih ganti. Saya as a wife dah jelaskan dan nasihat dan ingatkan, but still happen. Bukan baru semalam, bukan 2 hari lepas. It happened 5 tahun lepas. Selama 5 tahun saya bertahan. Saya diam, saya depressed. Oh salah, ini salah thread. Salah thread. Ini apa? Ini Dah curhat. ini bukan curhat. Aku terbaca lama sial. Pada pisang tu. Lain cerita. Sial. Ni. Cerita Astroria. Ni. Ada? Oh, tak ada. Ni baru betul unscripted.
Boleh salah baca pula. Lama aku tunggu kau. Apa je? Member dah tunggu 5 tahun lama. Lepas tu tunggu dia punya laki dia. Aduh. Because that time ada member aku cakap dia nak pergi kubur Cina, nak pergi tengok tempat yang perempuan tu mati kan. Even Apik yang bawa van cakap, I just Drop you here. Dia drop jauh, I just drop you here. You want you go and walk lah. Diorang sih tak berani pergi sana. Tu tadi jalan situ je lah. Aku rasa sana lah aku rasa. Oh. Tapi of course lah kita tak nampak perempuan berkebaya merah lah. Kalau dia ada attack kita, tu kira rezeki lah bro. Jadi kita ketawa-ketawa gini orang boleh kecap tau. Orang ni apa ni boleh bising-bising. Aduh. But that's the idea apa. Not Yeah. to be scared, not to be, kalau kan nak takut, yes memang boleh takut, tak boleh overconfident juga. Correct, Nak correct. takut mesti ada sifat takut. Betul. Tapi jangan seperti aku mention from the start lah, benda tak ada jangan ada-adakan. Betul. Penasihat yang baik daripada Zulawab. Daripada hook. Benda yang tak ada jangan ada-adakan. Kalau betul-betul ada nanti kau datangkan terbalik. Correct. Nanti jadi the boy who cry wolf. Betul-betul ada orang tak tolong kau. Sul. So ini kita nak ke mana ni sekarang ni, Din? Kubur apa kampung Oh, Surau. Kampung Surau tu Surau tu masih ada? Tak ada. Dulu aku ceritakan korang aku pernah ikut masjid dulu. Tak ada aku masjid Darul Ghufran. So, time tu aku secondary school. Jadi kita buat camping kat Masjid Surau tau, Surau sana. So kita kena belajar ngaji, macam zikir-zikir semua kan. So kau tu jamban dia macam mana bro? Aku nak berak bro. Jamban dia kau nak keluar masjid tu, kau jalan sampai dekat tepi laut. Ada satu hut tau. Okey. Satu hut. Tapi bila kau masuk dalam itu hut kau tutup, kau nampak bawah bro. Dia tak ada. Tak ada flashing. Tak ada flashing. Kira kan kau berak jatuh bawah bro. Okey. Kira orang kalau kaci bawah boleh nampak kau punya boleh nampak kau punya bawah kira. Kalau berak cair shock tak? That's why. At the speed lah. So ini sini ke sana berapa minit 20. 20 minit By the way guys, kita tak dapat jumpa kubur Cina yang dimaksudkan, tapi tak apa. Kita akan teruskan ke kubur Maybe the undergrowth is too thick lah. tadi Cover. Dia macam selalu kubur lama Cina yang macam bulat. Itu betul satu benda gini kan. Aha. Macam horseshoe shape ni. Yes. Dia aku rasa undergrowth tu dah tebal, dah cover. Dah tebal sangat lah. Nak cari kena korek lah aku rasa. Kalau kita dah korek-korek, kita jadi penggali kubur Sul. Dah busy Dah ambil tempat Aizat. Tak baik Izzat tengok kubur punya kerja tadi. Kena pula nanti Izzat cakap salah, korang dah kacau ke market Sul. Kita dah off trail banyak. Boleh pusing keluar sini tak? Oh, satu round So sekarang kita kat mana ni? Ubin Fruit Orchard. Oh, ni pokok semua kena terjaga punya. Yes. Jangan stay lama. Sini semut banyak. Ni apa banyak? Semut. Oh, sini semua banyak So this is so called macam park lah So sini tempat korang boleh lepak kat Pulau Ubin. Jadi kalau korang nak lepak apa kan, nak pergi dating apa kan, korang boleh ajak korang punya partner datang sini lah. Sini boleh lepak. Ini kalau korang nak roman kat sini, confirm tak ada orang kacau ni. Confirm tak ada orang. Tu ada king size bed. Mana? InsyaAllah. Kalau aku naik ni benda, aku dah on dia punya engine dah leceh lah kira. Dengar. Burung. Is it burung? Yes. Kadang orang Hantu. Nangis. Ada budak nangis. Oh, ya. Okay, kita masih lagi tengah perjalanan untuk ke kubur Melayu, kubur Islam. Kau tahu aku selalu jalan malam. Nanti bunyi ayam. Pukul 1 pagi, 2 pagi. Tak kira lah kat mana-mana. Nanti Ayam pagi Syul. Ayam berkokok dalam pukul 1 pagi, 2 pagi bila kita tengah buat night walk. Nanti kita macam nak entertain orang kan. Kita cakap, dengar ayam dah ni. Korang jaga-jaga ayam dah ni. Okey, nanti korang standby. Kejap lagi korang nampak ni.
Sebenarnya tak ada apa-apa. Sebenarnya ayam nampak malaikat. Oh, is it? Yes. Itu dia punya yang sahih lah kira. Oh, ayam nampak malaikat dia berkokok ah. Correct. Ingat jet lag. So nanti kita sebagai entertainer buat night walk. Dengar tak tu bunyi ayam, dengar tak? Okey, dia suamari. Sebenarnya tak ada apa-apa. Betul, tak apa lah. But just for entertainment lah. Correct. Nanti orang terlampau taksub sangat kan. Nanti diorang macam, seram. Kau baca komen kadang-kadang pun happy juga nampak Yalah. macam ni kan. Yalah. So Orang kalau nak nampak something pun. kira aku ni Apa dia? the mask magician It's okay lah tu. It's okay. Without the mask. Actually kita perlukan orang macam kau. Jadi orang yang lain-lain nampak budak-budak ke tengok ni konten, dia tak takut. Yes, betul. Kalau tak semua budak takut tu. Correct. Ada rumah. Nak tengok. Kita check it out Okey. Lock. Lock. Assalamualaikum. Man. Waalaikumsalam. Kita. Oh, Man. Ini kita keluarkan mata balik. Gelap Gelap Asyul. Gelap kan? Tak nampak lah. Boleh masuk asal. Sangat nak tengok. Gelap lah Sibuk gelap. Tingkat. Tingkat buka. Man. Oh, Man. Asal Man Nama normal lah. No? Rumah kosong lah Kita dulu tinggal macam gini lah Rumah kayu. Kali cek gini dalam ada satu beg hitam. Dalam ada 300,000. Pecahkan pintu masuk asal. Tu sampah moden. Ni bukan renovate lagi, saya pecahkan rumah saya bikin baru. Lubang. Jaga Tak sia-sia aku bawa aku pergi gas. Special gas Zul. Kena aku pergi gas, harapkan aku jalan. Tak jalan-jalan Zul. Oh, ni ada tong gas lah masih pakai tong gas lah dulu Tapi ada sikit board Zul. Tu pasal lah. Mana orang tap saya current? Aku rasa mesti ada DB box somewhere lah. Mesti ada Oh ya Ni gerik gila Syul. Kau dah pernah pergi Incredible Tale? Pernah? Yang kat atas bukit tu. Oh, tak pernah. Incredible Tale. Yang Parker Hill Bukan. Dia dekat Bukit Brown. Tapi kalau kau tengok cerita Incredible Tale yang art jadi ni, yang dia dekat bawah bridge tu, Okey. dekat dalam situ ada satu temple. Sama ada kereta lama. Kereta time P. Ramlee, plate SAA punya time. Ada satu temple Ada satu temple dekat atas. Pasal aku pernah masuk sana juga. Bukit Brown dulu. Dia bukan Bukit Brown. Dia kat bawah Bukit Brown yang betul-betul yang yang nak keluar Thomson punya side lah. Okay, tak apa. Kau kasih habis ni konten, aku bawa kau nanti pergi sana. Someday Someday aku bawa kau. Fuh. Betul. Aku Okay, bawa kau. Confirm. Itu aku akan bawa kau masuk, aku tunjuk kau kereta P. Ramlee ada 6 biji. 6 biji kereta P. Ramlee daripada tahun 1940 lebih. Tu Dekat dalam hutan. Orang punya? Tu dah jadi misteri. Tak tahu tu kereta siapa. Tak orang angkat? Tak ada orang angkat. Ya, waktu kita kau angkat, kalau jual boleh kaya. Pasal dia nak kena scrap. Lepas tu dia declare kena curi. Kena curi. Sebab kat situ hutan. Tu dekat Incredible Tale lah. Kalau kau tengok cerita Incredible Tale tu dekat bawah bridge tu, dia betul-betul sebelah tepi, masuk kanan, sebelah road. Jalan terus, turun bawah, atas dia temple, masuk sebelah kiri. Tapi yang nak masuk tempat kereta tu ada sikit tricky lah. Oh. Banyak rumah sana ni. Banyak rumah tu ni. Ada. Sana pun ada satu rumah tu. Ni Melayu kan? Tak. Rumah Melayu ke? I think so. Kalau rumah Melayu tanya ada asam pedas ke apa, kalau dah ajak kita makan
Pukul berapa siap? Dah pukul 12 lebih. 12 lebih Actually 12 lebih pun kira masih siang kau bro. Alah. Eh? Assalamualaikum. Ini rumah Melayu bro. Tu ada Rumah Melayu. boarding. Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum. Dah lock lah bro. Lock Oh alah. Alah. Kira kan apa? Semua dah keluar rumah apa ni? yes. Ke diorang tinggal sana, pagi diorang datang balik. Maybe. Kampung Malu. Kampung Melayu. Kampung Malu pula. Ya kau tengok dia punya ambin dia best Nampak semua dah lock sah. Macam diorang punya staycation lah. Staycay ke? Ni semua diorang boleh tanam sendiri Kau tengok Zul. Dia gila babi kau tengok. Dia pergi bersosial semua kat sana. Kau tengok. Zul kau tengok. Dia seorang-seorang. Okey Zul. Okey. Okey lah. Sini pun boleh jalan ah. Berguna juga aku. Ada jalan lagi Boleh jalan terus tapi tak tahu lah kita tengok nak pergi dulu. kubur Melayu tu dulu. Kita pergi kubur Melayu tu dulu. Ada TV kan? Ni jalan, kalau ni jalan terus pergi mana? Hutan je. Hutan je kan? Dia tak ada trail. Sini ada banyak rumah. Banyak rumah. Oh, serius ah? Kat dalam Apa? banyak rumah dalam. Kita punya Macam beli apa? Aziz tanya Aziz. Aku rasa rumah sini, aku rasa nak beli 80,000 mungkin lah. Tak nak tengok rumah-rumah kat dalam. Rumah. Mana? Kat dalam tadi. Oh ada banyak rumah Yes, ada banyak rumah kat dalam. Tak ada orang kan? Tapi sana, kalau kubur sana kan? Ke kanan kan? kubur terus Kanan, terus. Dan kanan. Tapi sana ada satu rumah ada lampu tau. Lampu masih on lagi. Kadang-kadang orang pakai ni solar Solar, panel, solar. lebih orang pakai Oh sebab tu lampu on. yes. Dia Bro, malam macam dia mana kau on. tinggal, macam mana kau tinggal gini bro Ha? Macam mana kau boleh tinggal sini macam gini Sebab tu aku cakap bila diorang transfer them to Singapore, the city, diorang akan rasa rabak. Diorang akan stres. Tak biasa lah. Correct. Tapi kalau tinggal gini gelap siap bro. Tak, orang tidur siang. Oh dia terus siang. Usually dia tidur siang. Kira before maghrib dah kat rumah Yes. Orang pukul 9 lebih gitu dah nak tidur dah. Habis kalau malam let's say orang sakit, anak sakit pun nak pergi doktor, malam-malam keluar gini. Macam mana Aku cakap anak aku, tak ada besok pergi doktor lah. habis betul juga macam mana Kita tak boleh samakan dengan kita kat rumah residential dengan sini. Pasal sini diorang tak ada banyak sangat penyakit yang masuk tau. Kalau kau pergi kat sekolah sana kan, Okey. kids get sick easily because Because of the air and everything orang pemakanan pergi semua. daripada orang keluar pergi Malaysia patah balik something like that. So they bring diseases over lah. Correct. I see. Ini ada jual ni? Soft drink? Ada jual lah Syul. Drink stall. Ni? Soft drink sold here. Untuk ni. Ada ni lampu lap-lip. Soft drink apa sih ni? Tapi lampu lap-lip ni aku rasa solar panel lah. Solar. Ada vending machine lah. Ada orang main basikal lah. Helmet basikal ada kat dalam. Full face helmet. Cik Jawa Jetty. Cik Jawa, kita tengah nak pergi Cik Jawa ni. Pak Mat. Pak Mat. Pak Mat ada Pak Mat. Pak Mat. Yeah. Lek apa Bangau. Bangau Bangau ke Shivet Cat? Oh betul juga Oh, Silver Cat Silver Cat. Can be also. Aku rasa selamat aku jalan dengan dua orang yang knowledgeable ni. Asal ni benda selalu dekat hutan-hutan mesti ada ni. Shivet Cat. Tapi Silver Cat bukan rare ke bro? Tak lah. Ada. Dia tak endangered Tak. Dia selalu kalau kau nak tahu tempat babi hutan kan, simple je. Dia kalau macam ada buah-buahan macam gini kan. Oh, macam gini kan. Babi hutan main game lah. Terus Terus lah Cik Jawa kan. Kena belok kanan sikit. Ni Cik Jawa So, Wetland kena kanan belok. sini. Belok kanan. Tapi sini tak boleh masuk ni.
Signboard? Tak agak. Jadi kena terus kanan lah kira. Lagi berapa minit bro? 9 minit. 9 minit. Tu, ada bunyi. Baru masuk tu. Kan? Sure kan? Ya, sebagai Nampak tak? Confirm. tempat yang tu Tu ada mata dia. nampak? Mana? Kat yang palang colour brown tu on the left. Ni Ya tulis jalan Ni. Ada. Dekat situ dah. Mana dia? Kat situ. Dah hilang Dah dah. hilang masuk dalam dah. Dia dalam. Dah hilang dah. Kan tadi dia punya bunyi lah. Ha. Tadi dia cross lah from here. Oh, dekat sini kau nampak kat sini eh? Dari sini. Masuk sini. Kau nak aku panggil dia keluar? Kau tu macam mana? Macam mana? Ni aku tak tahu kelakar ke tak eh? Macam mana? Kau dah tahan eh? Kalau nak panggil dia keluar dia macam gini. Hei binatang bagi. Sial. Yang faham eh. Pasal Gen Z tak faham macam tu ni. Beware of falling durian. Oh, durian eh. Wah. Mungkin ada tau. Mak kau. Apa tu? Tak ada lampu. Jalan Ni durian. trail pun boleh jalan lah. Apa dia? Ni trail pun boleh jalan lah. Best eh. Ah, ni trail boleh jalan. Mirik siul. Sedap. Ada binatang di bawah straight ahead Zul. Mana? Straight on the left. Tadi lampu hijau tak nampak? Ada tadi nampak. Mata merah eh? Dia bershining Oh, on the left. Okey, Tadi kat nampak. Mana? Tu. Tak ada. Dia. Tu. Tu kan? Ha. Bukan lah. Tadi kat sini je. Kat sini. Ha. Takkan bukan babi hutan dah okey lah. Nah lah. Tapi babi hutan sebelum datang dia ada bau busuk. Yes. Bau busuk gila babi meh. And kau akan dengar dia punya jalan Correct. dia macam macam kajar gitu. Correct. Oh, ni kalau kalau orang bikin paranormal kat sini pun mau seram-seram sejuk juga. That's the thing bro. That time yang kita pergi mana? German Shrine kan. Aku dah cakap for paranormal siapa yang berani datang sini seorang pasal standard korang semua jalan seorang-seorang. Aku cakap korang berani datang seorang-seorang kira aku kasi korang deep respect lah. Tapi aku rasa kalau aku buka siapa berani aku bayar 2,000 aku rasa ramai pergi bro. Aku rasa ramai pergi seorang-seorang pun kau langgar lah Sul. Dia tak bayar 10,000 tak bro, 2,000 dah boleh jalan rasa. Kau rasa kadang-kadang bila kita tengah jalan gini, kita tak perasan tapi dekat sebelah atas ada orang macam tengah tengok kita benda-benda. Mesti ada ni lah. Memang dia orang tengah tengok kita. Correct. Orang kat atas ni, mereka jin-jin ni semua kan. Memang tengah tengok. Ni diorang ni bingai apa? Tak tahu tidur. Betul lah, betul lah. Pasal lepas maghrib baru diorang keluar apa. Apa yang diorang sibuk jalan dekat tempat sini Asal. Mesti pelik eh. Diorang buat apa ni? Bawa konten bang. Diorang fikir kita empat eh. Empat datang malam-malam eh. Ni. Visit the kubur. Ni kubur ni. Ya. Yes. Dah sampai Dah tu. No. Dah tulis tu. Kampung Sungai Durian Muslim Cemetery. Oh, yang ni Sungai Durian. Yang tadi depan tu is lain. Okey, yang kita pergi depan dulu lah. Sini boleh tak tengok ah. Tengok dulu. Ni Muslim. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Betul. Ada nama tak kau rasa? Dah tak nampak dia dah tak nampak gelembung dia macam gini Nama je. kita sedekahkan Fatihah je lah. Sedekah Fatihah guys. Kalau ada nama tak ada nama, Nama. tak nak sedekah. Tak apa yang sedang menonton di video pun nampak. Saya sedekah Fatihah kepada mereka. Tu kecil tu kubur tu Tu lah. Budak tu. Ni dua, budak. Ni dua. Budak. Satu. Tak ada nama
Nak selfie tak? Tak Tak nama. Ni apa? Kau cek kiblat eh? Ah. 98. Ini satu Nissan je. Ah. Ni dia Ah, ni. taruh as tanda. Oh, is it this one? Kubur siapa ni eh? Mungkin orang yang tinggal sini lah. Yalah, correct lah. Mungkin orang yang sedang menonton video ni kan, mungkin kubur mak bapak diorang apa guys. Okay. Ada lagi atas tu. Kita sedangkan Al-Fatihah kepada mereka lah. Al-Fatihah. Ada lagi eh? Tak nampak. Tu je ada. Oh, ni pun kubur budak ni. Wah, budak ah. Budak lah. Very small eh. Ya. Bukan kucing eh. Bukan. Bukan kucing lah. Bukan ini. Aku baru nak pilih-pilih serius kau buat kelakar pula. Aku rasa orang dah exhume. Maybe So, lah. tinggal yang ni je lah. Dah apa? Dah exhume. Oh, dah Lepas tu angkat, dah. Oh, cik Jawa depan eh? Tak, ini yang surau. Oh, surau. Surau kat mana? Depan lah. Lagi sekejap eh. Nampak? Lagi 6-5 minit. Okay. Ada kubur. Oh alah, ada lah. Alah, sini lah bro. Atas lah bro. Pada web jaga. Atas lah, Mai. Nak pergi ziarah mau rabak sih. Itu masalah. Tapi aku rasa boleh drive in kan? Macam mana diorang bawa jenazah naik? Ha? Oh, Oh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Allahu Akbar. Tu nampak tu kecil nampak? Kan? Nampak kecil. Ya, Quite a lot eh. banyak. Aku rasa pasal chickenpox ke ada satu breakout of disease. Nampak ni kecil punya. Ha, sini sama. Oh, ni masih kuat. Ni macam tu budak-budak punya tempat je. Nampak juga ah. Ada nama lah. Ya, Tahun bila ni? 1977. Ni? Sama. Kain masih putih eh. Kain masih bersih. Aku Ni baru ada orang tukar. datang. Ada orang datang. Ah, tapi ada orang datang. Orang datang visit lah. Jaga. Ni kira kan dia tinggal sama-sama tau. Together lah. Macam kecil lah semua eh. Ni kubur Islam lah. Kubur Melayu Islam. Yeah, but what macam aku interested to know is there are so many children. Ya. Apa dia? Many of them are children. Ni So pun many kat babies, tulisan ni pun ada tulis. Ada ni tulis ni. Jawi ya. Jawi. Ni apa? Ni kubur kat mana ni? Kampung Melayu. Kampung Melayu yang apa surau eh. Melayu surau. Ui banyak kat dalam. Kat dalam ada lagi. Mana? Kat dalam ada lagi. Sian eh. Ada apa? Macam very young age. And to Nampak know tu kecil-kecil tu nampak. This many people in this on this island. Ya. A lot more lah. Ya, tu ada kata tu ada orang jaga lah. Kan? Ni batu nisan ni siapa boleh tak sini. Tu lah. Aku rasa ni yang ni ah. Terjatuh ah. Ada cana eh. Nampak ni batu dia. Alah. Ni dia jatuh ah. Ni kat sini. Jatuh. Tapi kalau sini jatuh nak buat apa? Aku rasa nanti orang dia datang. Dah tak ada pun ni nampak. Alah. Bagi 1970. Izzat lah, bagi Izzat.
Apa dia? Izzat. Okay, Izzat. Izzat. 1977 aku 2 tahun. Itulah. Taman tu apa penyakit I'm not even born. Oh, kau 75 Ha, aku 75. Kakak aku yang eldest Nampak 77. ni kecil ni Ha, 77. Oh, ni bayi lagi Tak jumpa sejarah. Imagine this one belong to here, then the family here mourn for them Yup. Kena travel. Kalau nak tengok kan. Al-Fatihah je lah. ni. Oh, mesti. Nampak uncle mana dapat ni projek tulis. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. So surau tak ada Tak ada lah. Aku rasa yang cantik tu tadi surau tak Maybe. Maybe lah. Mungkin lah. Takkan nak kat hutan. Probably to the edge of the road lah. Mana? Surau tu takkan nak buat kat hutan, mesti kat edge of the road lah. Yalah. Jaga-jaga ni, spider web. Zul, Dah kena potong. kau dah langgar Zul. Kesian spider tu Zul. Bertahun dia bikin. Dia buat bertahun Zul. Mungkin dia punya dream kan, pokok tu pokok buat spider web kan. Dia punya dream. Tu kan BTO dia lah kan. Nak siap bang. Kena M block. Oh. Power lah. Tapi kalau seorang buah kat tekak lah. Seorang buah kat tekak lah. Oh, seorang tak But boleh make you wonder tau, macam dia bukan satu je, banyak Yes. kecil Correct. Then something had happened during that year tau. Is it every yang tu 1977 ataupun just a few? Aku nampak yang 1977 tu yang apa batu nisan pecah pun 1977 juga. Oh. Dia sebab aku tengok possible lah. Ni dia ada kan. Dah nak kat MOP saya. So aku nampak dua gitu je, aku rasa maybe something lah. Oh. Tahu siapa yang tengok episod ni, dia punya relative ke? Boleh explain. Oh yang apa macam historian Ha. So this young guy nama dia Syazwan. Oh ya. Dia YouTube dia di Wan Ubin ni. Kau ada kisah aku Syazwan kan. Yes. Ya. So dia buat dokumentari kat Ubin. Yes, about Ubin. Oh, baik lah. Tak salah, he's my secondary school punya kawan. Oh is it? Ya. Syazwan. Dia express lah. That point of time. Korang tak rekod kan? Tengah rekod. Tengah rekod. Azal lah. Tak ada apa-apa. Kau nak kena ingat Zul, nanti off record boleh berbual. Tahu. Ni aku rasa dia punya drainage system lah. Beri lah. Ya, pergi. Korang nak uji yang lagi satu punya kan? Dia tu ni. Sekejap. Banyak kubur kanak-kanak di kubur Kampung Melayu Pulau Ubin seperti di kawasan Jalan Jerutung sering dikaitkan dengan kadar kematian tinggi akibat penyakit berjangkit seperti malaria atau demam panas, sakit demam panas pada zaman dahulu. So pertempatan awal di Ubin sejak 1880-an menempatkan keluarga nelayan di mana akses terhad kepada penjagaan kesihatan moden menyebabkan lebih ramai kanak-kanak terdedah kepada risiko penyakit. Faktor sejarah, Pulau Ubin mula didiami secara padat sejak 1880-an oleh keluarga Melayu. Kesihatan zaman dahulu sebelum kemudahan perubatan moden meluas, penyakit seperti malaria dan jangkitan lain mudah menyerang menyebabkan kadar kematian kanak-kanak yang tinggi.
So malaria. pertempatan nelayan, pertempatan seperti Kampung Baru, Mamam dan Petai berkembang pesat dan kubur-kubur kecil di kawasan itu mencerminkan kisah penduduk awal pulau tersebut. So diorang semua kira ni lah. Semua. Oh no. So this kubur-kubur budak-budak ni semua they are since 1880. 1880. So kubur-kubur ini juga menandakan kepelbagaian budaya termasuk pengaruh Bugis dan Jawa di mana batu nisan sering menunjukkan ciri-ciri berbeza. So secara ringkasnya kehadiran banyak kubur kanak-kanak adalah cerminan kepada cabaran hidup di kawasan luar bandar pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Betul lah. So penyakit lah. Penyakit lah, malaria semua. Malaria dan demam panas bro. Demam panas pun boleh meninggal. Tapi kan kalau penyakit yang macam kronik-kronik yang macam yang kanser ni semua, habis kita berhutang. Hutang tak boleh bayar. Aku nak jangan cari kau lah kira. Betul bro. Alamak. Betul kan? Betul bro. Pasal apa? Dah Tapi sini aku dah tak boleh bayar. Dah sini. Apa dia? Aku dah tak boleh bayar Aziz. Aha. Habis macam mana? Aku nak declare bankrupt. Okey, tapi kau faham tak actually apa aku buat bro? Aku tak faham lah. Tapi pasal ni commercial break kan. Aku selit lah. Okey, but thanks for the segue brother. Aku pun nyaris lupa. Oleh kerana kau pun dah experience buat benda ni kan. Yes. Jadi terima kasih kerana mengingatkan. Sponsor tu penting. Yes brother. Apa yang aku buat sebenarnya, kau tu bila orang ada, let's say for example kalau kau tak ada credit card atau personal loan langsung daripada bank bro Okay. Kau punya credit score will be bad bro. You need to have at least a credit card in your life bro. So kalau kau jumpa orang dia cakap aku tak percaya dengan bank, aku tak percaya dengan ni, aku tak nak apply ni semua, your credit score is bad. Kalau in future kau nak pakai bank facilities macam let's say kau nak ambil renovation loan ke, kau nak beli private property pakai bank loan, nama kau tak lepas bro. Oh serius lah? Yes, pasal kau tak ada bank facilities langsung. So bila orang datang jumpa aku, dia cakap aku, Z, aku dah pernah bayar, aku hutang 3 bank, every month aku bayar nak dekat 1000. Aku check credit score dia AA for example. Okay. Maknanya dia tak salah bro. Dia tak susah sebenarnya. Every month dia bayar 1000. Dia maintain dia punya rating very well. Okay. So that's what you have to know. Jadi bila aku cakap kau tak ada masalah bro, kau bulan-bulan kau bayar 1000, tapi kau punya rating AA. So rating kau bagus, kau just maintain lah bayar. Jadi bank tak suka kau nyari kau ambil credit card, kau dapat $10,000 credit. Kau pakai the whole 10,000. Next month kau bayar habis 10,000. Dia tak dapat interest lah. So dia tak dapat interest, so your credit score will not improve. Tapi let's say kalau nari kau ada $10,000 credit card, kau pakai the whole 10,000, next month kau boleh bayar habis. Tapi kau bayar 1000, next month kau bayar lagi 1000, Okay. next month kau bayar lagi 1000, then kau pakai balik duit dia sikit-sikit, baru kau punya credit score will improve bro. That's how bank works. Aku tak tahu. Yes, that's the thing. Jadi, orang datang jumpa aku ni ada masalah hutang. Hutang 5 bank, 8 money lender sekaligus is very common bro. Okay. $70,000, $80,000. So dia datang jumpa aku, dia tak tahu macam nak settle. So aku cakap dengan simple. Kalau kau tak boleh bayar bank, kau tak payah bayar lah bro. Tapi dia cakap, Z, kalau aku tak bayar, nanti bank kerja aku. Yalah. Now what can a creditor do to you kalau kau tak bayar langsung? The worst case scenario, dia boleh sue kau bankrupt bro. Yep, correct. Because kau tak akan masuk jail pasal hutang. Because this is not a criminal offence bro. Correct. Jadi bila kau kena sue bankrupt for example dengan satu bank, bila kau pergi hearing, kau jumpa judge, kau tak akan bankrupt kalau kau punya total hutang bawah 150,000. Ni bankruptcy law bro. Okay. So bila kau pergi hearing, bila kau jumpa judge, bila judge postpone your hearing to 6 months forward, dia akan postpone, dia tak akan ketuk kau bankrupt. Nanti kau akan dapat surat daripada Ministry of Law offering you to apply for debt repayment scheme, DRS bro. DRS, okay. So DRS ni government system. Jadi bila orang datang jumpa aku, dia cakap, Z, aku nak pergi DRS pasal only that repayment scheme kau boleh consolidate semua. Kau punya bank, hutang orang, hutang money lender, hutang character company, hutang apa-apa, hospital ke apa, semua kau boleh masukkan dan kau boleh pakai lah. Okay. So kalau kau nak pergi DRS, dua cara. Yang pertama, kau nak kena tunggu sampai bank sue kau bankrupt, which orang tak sanggup tunggu. Dia tak nak dapat surat lawyer lah, tak nak dapat surat state court, tak nak dapat real assignment, tak nak dapat ni semua. Dia pada dia leceh. Okay. Second way, kalau kau nak cepat, kau declare bankrupt lah. So if you file for bankruptcy, kalau bila kau declare kau punya total bawah 150,000, tetap Ministry of Law will offer you that repayment scheme to avoid bankruptcy bro. Yep. Then kau declare semua sekali. Right not? So to declare bankrupt is not free. Okay. Kalau kau check dekat dalam Ministry of Law website, there's a this clause stating
any creditors or debtors who wish to file a bankruptcy application in the High Court must pay 1,850. They call it the self-petition fee. Okay. 1,850 memang nak kena bayar bro, kalau kau nak declare bankrupt. So you need this lawyer document which costs you $200, the cheapest that we can get, the best price that we can get from the lawyer that we are working with, which is ARLC, right? So kalau kau nak kita assist, we will assist you. Of course there will be a fees for us. Okay. So kalau kau pergi rata-rata company semua, bila kau nak pergi debt repayment scheme, kau nak kena bayar 1,850. Kalau kita kena ada 200 dengan kita pay fees. So our fees is 2,000 plus. Okay. So senang cakap, nak pergi debt repayment scheme you have to pay 4,000 plus bro. Lekas total. So orang susah. Macam aku dah hutang, nak kena bayar ribu-ribu correct. untuk pergi DRS. So we come up with this light package. Debt aid kita pay fees 900 je bro. From 2,000 plus jadi 900. So what can we offer? Simple. Y50 korang nak kena ada, $200 nak kena ada, and just pay us $900 for us to assist you to get your documentation ready untuk angkat sumpah. Lepas korang file for bankruptcy, you will receive a letter from Ministry of Law to apply for debt repayment scheme. DRS ni korang apply sendiri online, tak susah. You can apply on your own, so you all will take over from there. That is our light package. Okay. Okay, so kalau nak full service, of course our fees will be 2,000 plus. Okay, but if you all want light package, our fees will be 900. Okay. To know more, contact 93821253, 93821253. Kalau korang ada masalah hutang ke apa, anything, just contact us, set an appointment with us. Jangan lupa to get a discount of $900. Bila korang message this number, korang nak kena letak LITE26, Light 26. Right? So Zul macam Baik, tak ada. Pasal aku nampak juga macam banyak orang nak apa kat sekarang dekat Singapore ni declare bankrupt. Yep. Macam seem so easy to declare bankrupt bila kau ada banyak hutang Correct. So See people this is very interesting actually Correct. Actually bila orang datang jumpa kita kan, dia memang Singapore has standard of living. Jadi ada 2-3 credit card, ada personal loan. So they are like difficult for them to handle already. Correct. Ada courts bro. Yalah. Biar ada money lender kan. Jadi kalau kau nak pakai lo semua, the only way is debt repayment scheme bro. It's a scheme by the government lah bro. Tapi kalau of course, kalau kau hutang dah lebih 150,000, kalau kau file for bankruptcy, bankrupt lah. Tapi bankrupt is not bad. Okay, you want to know more about bankruptcy, pun kau boleh datang jumpa aku. Right? Set an appointment with us. Don't forget the code LITE26, Light 26 to get a good price for the DRS application. Apa nombor dia? 93821253. Cik, wah, ni kena dulu. Kau kena talk dah dulu lah. Yolah. Holy Creek macam Holy Creek ada klien masuk. Holy Creek belum Holy Creek abang-abang punya. Tak apa, nanti kau berlaku ke apa, aku boleh carikan. Kita boleh collaborate bro. Alhamdulillah, boleh. Kau berlaku kau punya package, nanti kita discuss. Boleh. By the way, Holy Creek dekat Spotify, YouTube ada. YouTube. Kita Spotify tak ada. Betul bro, aku dah tak ada Spotify. Yeah. So Holy Creek dekat YouTube guys, can check it out. Tapi ini kira berbual tak ada nak berbual macam okey apa khabar semua, tak ada. Ini kira berbual streets abang-abang punya. Tak happy kau jangan dengar. Yes. Kalau korang nak kasih feedback apa, kan nak berbual pasal apa topik, nak curhat, kau boleh contact Zul Wahab lah. Correct. Tapi kalau dikasih korang feedback, kalau korang salah, dikasih korang feedback, korang nak kena terima Heritage Tree, Common Pulai. Pulai. Tengok sini. So Heritage Tree, Common Pulai, Els Tonigans Gustiloba. 40 meter in height. Tinggi gila siapa? Sana ada kubur tau. Kan? Aku tak rasa ada kubur. Sana dekat dalam sini, dekat sebelah pokok. Sebelah pokok besar ni. Dalam mana? Sini. Dia boleh masuk, ada gate dia. Ni, all this. Ni dia. Nampak?
No climbing over. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nampak dia punya undergrowth dia, tanah dia akan apa? Bertambah. Jadi you will cover the cemetery over time. Ya ya. So when apa daun jatuh Ada semua, tak tambah bro. dia akan jadi ni. So daun cover? Daun jatuh, it will become soil over time. So ni kan dah lama gila ni. Yes. Sebab aku cakap yang bulat tu kan, ada can tu actually kubur Cina. Dorang cover je Dah cover dah. Kubur dia pun kecil-kecil juga Kecil-kecil juga. Because dulu time 1880s the apa ni, sana ada lampu the medical is not that. Tu kat mana Yang diorang nak tambah tanah tu, yang diorang construction work tu. Oh, kat depan situ Sini. Ini ada kubur juga. Ada sini. Tak sana. Sini sekali lah bro sini. Ni pokok. Aku dah preserve yang sini ya. Asal macam bau mi goreng mamak ni. Ni dia ada. Okey. Belakang ada. Tengah rekod Katu, aku cerita kat kau sikit. Okey. Kau bawa makan kan? Asal aku tertegur Tak. Rekod tak ni? Tak kisah. Tertegur Dekat. Okay. Rekod tak kisah. Aku macam bau mi goreng mamak. Ada orang setengah orang cakap kalau macam kat dalam hutan baru orang masak bunian. Setengah orang cakap I see. Aku kena kat mana tau? Dekat dairy farm sebelah tengah-tengah aku bawa nasi biryani Orang masak nasi biryani and it's literally lingering. Aku macam bawa nasi biryani Kali semua kat dalam komen cakap jangan tegur Zul, keluar. Kat luar baru dia nak explain. Tapi kau tahu kan ada banyak illegal immigrant kat dalam hutan. Yalah, memang Apa kat sini? That is a Possibility they go there. Diorang bawa masuk fridge semua Syul. Correct. Tapi bagus juga kira kau ada Nordin dengan Zul. Zul kira explain pun make sense, more on mystic. Kau explain kira more on Tak dulu time Mas Selamat, aku punya unit, active unit, kita cari banyak illegal immigrant and kita actually tangkap ramai orang dalam hutan. So that's why I roughly know it's possible it might be them. Correct. So mungkin aku bawa mi goreng mamak tadi, mungkin apa yang Zul katakan. Dah balik sini lah. Oh ya. Apa yang Zul katakan Gimana orang tak nak balik kan? Penat ni cameraman. orang bunian yang masak mungkin. Ya. Ataupun mungkin kalau ada illegal immigrant, diorang tengah masak mi goreng mamak. Correct. Tapi kat sini macam mana diorang nak masak? Itu pasal lah. Oh, maybe worker yang tengah bikin construction ke apa kat sini ke, maybe. Dekat sini sekejap guys. Okay. 20 minit. By the way, kita pun dah sampai dekat kubur kampung apa ni? Cik Jawa. Cik Jawa. So Semua kecil-kecil so sekarang ni aku pun dah explain tadi kenapa banyak kubur kanak-kanak yang dekat sini, pasal dulu the medicine is not that good, not that advanced seperti in the city. Jadi bila diorang kena sakit malaria atau sakit demam panas, tak dirawat secara betul lah. Okay, so the antibodies is not that strong, sebab tu sampai terkorban. Mungkin Allah lebih menyayangi mereka. Jadi kepada korang yang nampak video ni, kan bolehlah sedekah Fatihah dalam hati korang. Okay, sedekah Fatihah kepada mereka dan kepada semua yang telah meninggalkan kami. Sekarang ni kita nak kena patah balik pergi kayak 40 minit dalam perjalanan. Kalau aku suruh Mahi shoot sampai 40 minit, dia punya tangan dia boleh meninggal. Maka itu kita pun dah lah harap korang terhibur. Okay, we are not kita belum habis. Okay, nanti sampai dekat kayak nanti kita akan shoot lagi sikit untuk kita naik kayak. So apa ni sini Okay, so thank you so much for watching Arar Unscripted. Harap korang terhibur dengan this video. And Zul, kau nak cakap apa dengan dorang Zul? Thank you so much Razi and Nordin and the crew to invite me today for first time in Pulau Ubin after so long and taking kayak. Something different
Something different. Yeah, Yeah, something different, different. Different, Thank you so much Razi. No problem bro, it's an Tengok honor. ini pun kubur tak nampak macam apa yang kita nampak Yes, selalu. correct. It's Yeah, very yeah. different. Very different. Ni kubur pun dah tertimbus dengan tanah pelan-pelan. Okay, so thank you for the randomness, Azul. Random Pasal gila. aku ajak dia tadi petang dia terus okay Z kita on. Kita akan jalan patah balik ke kayak and it will take about 40 minutes. Okay. So thank you so much once again. Nanti kita akan on video balik dekat sebelah sana. Okay. Ni kalau kita nak jalan tak ada cerita lah. Tak ada pontianak ke pocong pun tak ada. Okay. Okay, so don't have to worry guys. Apa-apa, see you guys again in a while. Take care. Tembak sana diorang tangkap tu cicak. Oh bro, lampu hijau dah tak terbang. Lampu hijau tak terbang. Nak hijau. Oh ni nak jabut. Siang hari dia tidur nampak macam kayu. Awal sampai Azul Yes. Finally kita dah sampai dekat tepi kayak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang dah pukul berapa Zul? Dah pukul 2 pagi 2 pagi Kan ni leg day lah Leg day so. Leg day. The impactful thing is kita dapat tengok yang apa? Batu nisan untuk orang budak-budak banyak ramai-ramai sebelah. Yup. On the same year. Pasal tempat mungkin kita pun tak berapa tahu kenapa ada banyak kubur kanak-kanak kan. So bila aku dah Google baru aku dapat tahu yang dulu sini ada serang penyakit seperti malaria dan juga demam panas. Even aku rasa chickenpox semua sama. So they don't have a proper medication. Itu yang sampai terkorban nyawa lah. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tahu Allah lebih menyayangi mereka. Yang meninggal kanak-kanak ni semua akan terus ke syurga, mati syahid. Right? Jadi just kita sediakan Al-Fatihah kepada mereka lah, kepada waris-waris yang mungkin masih ada. Okay, kalau bila kita datang menziarahi kubur-kubur your family members, okay, harap kita tak tersinggungkan perasaan Okay, kita datang niat kita untuk melihat saja, just want to see. Okay, kubur-kubur lama yang ada di Pulau Ubin. So sekali lagi, this podcast is brought to you by Deb8. Okay, jangan lupa contact this number 938-1253. And if you let's say ada masalah hutang ke apa yang perlukan bantuan, jangan lupa contact kami. Okay, and kita pun ada light package untuk dari payment scheme which is far more cheaper, far more affordable. Okay, just don't forget to WhatsApp LITE26 LITE26 to get the discounted price. So macam mana Nordin? Anything to say? Tadi tengok Zul Wahab tengok dia tangkap spider malam-malam. Tak dah. Ada ulat kat baju. Ada ulat kat baju. Habis ulat tu kau letak kat mangkuk? Tengok Okay, kau ada cara lah bro, hidup. Okay, so sekarang ni kita dah sampai ke penghujung lah. Sampai ke penghujung podcast pada hari ni. Thank you so much once again to Zul Wahab. Thank you brother. Thank you. Aku tu di random last minute. Thank you so Kau much. daun kering tu Thank you Nordin. Thank you. Appreciate. Thank you. Yeah, kalau And let's say the both of you. Thank you. Korang nak engage Fish On, okay, Nordin kat sini, can just go to fishon.sg. Yes. Boleh check dia punya Instagram semua lah. Everything ada. Boleh pancing malam-malam, nak pancing pagi, nak pancing petang pun anytime. Kau picit dia je. Okay. So that's all from us. That's all from Aran Unscripted. Jangan lupa Holy Crit Show. Holy Crit Cerita Holy cerita. Holy Cerita. Yes. Okay, kalau kau nak tengok dia punya YouTube channel, can follow. And also, yeah, that's all from us. Thank you once again guys. Ciao Romano.